Kenapa BE? Okay, kenapa BE Kalau kita dah sakit, kita dah sihat, kita yang berumur dan kawan-kawan kita, takkan kita nak tengok je kawan-kawan kita komplain sana sakit sini sakit kan. Takkan kita nak sihat seorang-seorang. Kita nak buat BE selain dari kita nak cari pahala, kita nak cari rezeki juga. Kan sama-sama dua-dua lah maknanya, dunia dan juga akhirat. Orang Islam jadi daripada kita dapat rezeki, kita dapat juga rezeki pahala yang akan kita bawa dekat masa kita dah tak ada nantilah. So jangan sihat seorang-seorang, jangan happy-happy seorang-seorang, kita bawa semua kawan-kawan, sahabat, jiran-jiran, saudara mara semua sekalilah untuk sihat sama-sama. Jadi kita berumur emas, usia emas dalam keadaan kita sihat. Memang umur tak boleh reverse balik kan, tapi yang penting kita sihat, kita boleh enjoy kita punya usia emas dalam keadaan kita sihat. Maknanya kita solat, apa kita nak buat, nak berjalan, dah happy-happy, kita senang lah, tak ada masalah. Bukan cakap orang apa sakit kan, tapi kadang kita tengok orang sakit macam tu, kita pun rasa alamak pitinya kan. So kita buka mulut lah, just sharing supaya sama-sama sihat dan sama-sama dapat pahala, sama-sama dapat rezeki. Itu saja niat akak lah. Okay, thank you for sharing. Sama-sama.